Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala hadha nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Bab ma jaa fi syurbi abwab lil ibil. Iaitulah nombor 2 dalam kitab Bahrul Mazi jilid 13. Malam ni kita akan tengok satu bab berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana di bawah satu tajuk bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang akan membicarakan berkaitan dengan minum air kencing unta. Kuliah kita yang lalu pada 3 hari bulan 7, betul ya? 3 hari bulan 7 2025. Kita telah membicarakan satu bab, cerita bab makan juga, iaitulah bab makan al-qitha. Qitha ni maksud dia timun Arab, dan juga makan rutab dengan kurma. Makan timun Arab, makan kurma, sebab dia boleh balance. Yang mana kita tahu bahawa timun tu dia sejuk, manakala kurma ni dia panas. Bila makan dua tu, dia akan balance dalam badan kita dan dia akan bagi gemuk. Sebab tu saya tengok tuan-tuan hari ni pekat gemuk belakang. Mungkin pasal makan kot kan. Baik, yang tu kita cerita pada kuliah kita yang lalu. Malam ni tuan-tuan sekalian, seperti mana yang saya sebut dalam penghujung kuliah kita, kita akan membicarakan berkaitan dengan minum air kencing unta. Walaupun dengar ni macam agak asing daripada kita, tetapi benda ni disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ni diamalkan sampai sekarang. Ada dari di kalangan jemaah, tapi jemaah Malaysia ni jaranglah. Jemaah luar daripada Malaysia, bila dia pergi buat umrah, mereka akan pergi ke tempat mazbah, tempat mereka duk sembelih unta apa semua tu. Mereka pergi minta kepada kawan yang hak bagi, yang duk jaga unta, ar-ra'i, pengembala tu. Mereka pergi minta air kencing unta, mereka bubuh dalam susu, mereka minum. Mereka minum, tuan-tuan sekalian. Yang ni jemaah luar lah, mereka minum. Tak tahu balik tu mereka jadi unta ke, kita tak tahulah kan. Tapi dia pergi buat perangai macam tu. Jemaah kita ni tak ada lagi. Dan selepas daripada Covid, kalau tak silap saya, kerajaan Malaysia dia dah mengharamkan jemaah kita untuk nak pergi ke tempat tu. Pasal dia ada satu penyakit, penyakit MERS ke apakah, penyakit tu cough MERS kalau tak silap saya, yang dibawa oleh unta tu. Kan, selain pada Covid, penyakit tu juga datang. Jadi Kementerian Kesihatan dia dah kat siap-siap. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni kita akan tengok satu tajuk, iaitulah minum air kencing unta. Apa penjelasan kepada tajuk ni berdasarkan kepada hadis Nabi. Dia kata, ketahuilah kiranya ya saudaraku, kita semua ni lah, kita semua, kencing unta dan juga kencing sekalian binatang. Maksudnya air kencing unta dan juga air kencing sekalian binatang, sama ada yang boleh dimakan dagingnya dengan sembelih ataupun binatang yang tidak boleh dimakan akan dagingnya, semuanya adalah najis. Itu satu.
Maknanya statement mula-mula kita nak kena pegang, apa saja disebut sebagai air kencing, sama ada binatang boleh sembelih ataupun binatang tak boleh sembelih, semuanya adalah najis. Dalam mazhab kita Syafi'i, Imam Syafi'i dia sebut dalam kitab dia kata kullu ma kharaja min dzakar min rutubati baul au madhi au wadi au ma la yu'raf au yu'rafu fahuwa najisun kulluh ma khalal mani. Yang ni nama Imam Syafi'i disebut dalam kitab dia kata apa saja yang keluar daripada kemaluan, sama ada kemaluan manusia ataupun kemaluan binatang, tapi yang ni dia refer kepada kemaluan manusia. Dia kata sama ada rutubatil baul, sama ada air kencing, ataupun madhi, air mazi kita duk sebut, ataupun wadi, air wadi, ataupun ma la yu'raf, ataupun kita tidak ketahui keluar apa daripada kemaluan tu. Benda tu kita tak tahu keluar apa. Mungkin keluar batu karang kan. Jangan duk pergi ambil buat cincin pula lepas tu. Mungkin keluar habuk kah, keluar debu kah, keluar rambut kah, benda boleh jadi, kita tak tahu benda apa keluar daripada kemaluan kita. Dan dia kata au yu'raf, ataupun kamu tahu benda tu keluar daripada kemaluan kamu, fahuwa najisun kulluh, dia kata semua najis dah. Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Air kencing termasuk dalam najis. Mala khalal mani, melainkan air mani. Air mani tidak disebut sebagai najis. Dia adalah air yang suci. Cuma dia tak boleh menyucikan. Pasal apa tak boleh menyucikan? Pasal tak cukup 2 kolah. Boleh faham tuan sekalian? Nampak macam lambat ya? Kan? Saya teringat duduk baca ni, duduk mengaji dulu pada Datuk Samsuri. Dia habang kata ada orang tanya ada soalan ni. Ustaz Kazim itu pada orang tanya, tapi saya dengar dulu lagi lah Datuk Samsuri. Bila duduk cerita bab air mani suci apa semua, ada orang tanya dah. Orang tahu Ustaz, air mani ni suci? Dia kata suci. Menyucikan? Ya menyucikan. Boleh tak ambil buat air semayang? Dia kata. Dia tanya aku tu. Datuk Samsuri pun tak tahu kata soalan tu nak main dekat dia. Dia kata apa? Dia kata boleh, dengan syarat hampir cari air mani 2 kolah dulu baru aku jawab kan boleh tak boleh. Tu dia tu nak cari tahu lah air mani 2 kolah. Allahu Akbar. Dia kadang soalan ni dia nakai, soalan jenis-jenis macam ni kan. Tapi nak kena layan juga orang-orang jenis macam ni kan, kena layan. Bila dia dengar macam tu dia tak tanya dah. Kan? Dia boleh duduk penintang mana nak cari 2 kolah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia kata semuanya najis. Maka tiap-tiap najis itu tidak boleh diminum akan dia. Bila sebut kata najis, statement mula-mula sekali dia kata memang tak boleh minum. Benda najis ni minum pun tak boleh, makan pun tak boleh. Tapi yang kata manusia ni tuan-tuan sekalian, pada tahun 2021, tuan-tuan sedang ataupun tidak, tuan-tuan berpegang ada handphone, tuan-tuan boleh Google. Seorang penyelidik Jepun daripada Okayama, dia ni nama dia Mitsuyuki Ikeda, bahasa Jepun tu nama dia tu. Dia telah menemukan satu mesin yang dia boleh recycle balik najis untuk jadi makanan. Tuan-tuan, najis yang kata najis kita ni teruk sungguh lah. Tapi dia boleh letak dalam mesin, dan mesin tu dia boleh buat najis tu untuk jadi makanan. Sehingga kan dia kata apa, dalam apa penemuan depa ni, najis itu bila dah boleh depa buat boleh jadi makanan, dia sedap pula, cicah dan juga berperisa stick dia kata. Oh kacau tuan-tuan. Lepas tu depa buat daging burger pula dengan dengan najis tu, daging burger. Mereka buka kedai, mereka panggil orang main makan, bagi makan free. Orang pun pakat duk timpa main makan free. Mereka buat testimoni kepada orang hak makan tu, tanya macam mana makan ni. Kawan hak makan ni keluar-keluar, dia kata apa, tak ada beza dengan daging lembu, dia kata. Oh tu dia tuan-tuan sekalian. Pasal nu Jepun dia duk fikir apa, dia duk fikir tu tempat kumbahan mereka tu kan. Kalau bahasa kita ni IWK, Indah Water ni, dia pening tak ada tempat dah. Orang kerja duk makan, kerja duk buang, kerja duk makan, kerja duk buang.
Kan, jadi menyebabkan mereka tempat pun tak ada dah, tangki mereka pun tak boleh nak tahan lama dah. Jadi nak buat macam mana, terpaksa ambil recycle balik jadi makanan. Bila makanan recycle tu jadi macam tu, tuan-tuan. Orang boleh fikir sampai tahu tu. Tetapi dalam agama kita kata apa? Benda tu najis kan makanan, tuan-tuan? Dia tetap najis, tak boleh buat apa. Jangan duk buat, orang kata duk buat stick ke apa. So tuan-tuan hak kaki duk pergi berjalan di Jepun ni, awas, jangan duk pergi kedai yang kita pun tak tahu kedai tu kedai apa. Kita duk kata ish nak makan daging lembu ni, nampak macam takut tak halal, kita pergi makan daging burger. Makan daging burger, rupanya tai dia apa rupanya kita makan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kata apa di sini, boleh juga najis itu diminum. Yang ni ada pengecualian. Najis itu boleh diminum kerana untuk dijadikan ubat. Rupanya ada pengecualian dia. Saya kita cerita mazhab mana yang kata boleh, mazhab mana yang kata tak boleh. Cuma dia kata selain daripada najis anjing dan juga najis babi dan yang diperanakkan daripada keduanya, yang tu tak boleh. Maknanya air kencing selain daripada babi dan juga anjing dan diperanakkan. Tuan-tuan, diperanakkan ni apa maksud dia? Dia duk kacuk binatang ni. Dulu 20 tahun, 30 tahun dulu belah Kulim. Depa kacuk di antara anjing dengan kambing, anjing dengan kambing. Dia kambing tapi ekor dia tu nampak macam ekor anjing. Bila depa nak ambil sembelih, tuan-tuan sekalian, waktu nak sembelih tu dia sudah tidak bunyi, kambing tak bunyi dah. Dia bunyi macam mana anjing tersepit. Tuan-tuan bisa dengar anjing tersepit macam mana? Anjing ni kalau dia tak tersepit, garang suara dia, tuan-tuan. Dia bunyi, dia salah tu kita pun lari. Tapi kalau kita berhenti motor, turun pegang batu nak baling dia ke, ataupun dia kena baling dengan kita dah batu tu, dia bunyi macam mana, tuan? Dia bunyi minta tolong. Dan benda tu lah kambing tu sudah bunyi. Bila kambing tu bunyi macam tu, orang pakai duk tanya pasal apa kambing ni bunyi macam anjing ni. Rupanya kambing tu sudah dikacuk dengan anjing. So kambing tu dia jadi apa, tuan-tuan? Dia jadi anjing, yang tu aja. Sebab dia adalah keturunan itu. Anjing ataupun babi dan keturunan dia. Maksud dia apa saja yang datang daripada dia, maka itu adalah haram. Dan dengan dalil hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, yang kata kitab Bahrul Mazi ni yang saya suruh tuan-tuan duk pergi cari itu pasal apa? Pasal kitab ni bila kita baca, dia ada sandaran dia. Dia tak ada nak abang kat kita satu benda kosong. Maknanya bila kita tahu satu-satu hukum, satu-satu benda, kita tahu ambil tang mana tu, sudah pastilah dia sangkut kepada hadis Nabi SAW. Jadi kita pun tak perlu risau. Saya kali ni 2 kali dah saya sebut kepada tuan-tuan sekalian. Saya nak main kat tuan-tuan ni pun, saya pun ketak lutut nak main ni. Pasal apa yang kata ketak lutut? Duduk depan saya ni, saya pun tak tahu background macam mana. Ada duduk depan saya pensyarah pengajian Islam pun ada. Takat saya duduk baca macam ni, dia renyih angkat pipi sebelah. Dia kata ni semua aku mengaji dulu lah. Nampak tak? Tapi dia nak duduk juga dalam majlis ilmu ni pasal apa? Pasal nak ambil barakah majlis ilmu. Di samping tu dia nak tengok juga siapa hendak bercakap ni. Kemai tak kemai cara bercakap ni pun dia nak tengok juga, tuan. Jadi saya pun rasa risau. So bila risau, takkan saya nak main dalam keadaan saya nak bagi satu benda kepada tuan-tuan, lepas tu tak ada sandaran. Takut lagi saya langkah-langkah keluar daripada benda itu, tuan-tuan tanya, Ustaz, tadi Ustaz sebut tadi ada hadis Nabi tak? Saya nak kata apa? Saya kata tak, saya duk dengar kok angin-angin macam tu. Tak mau, orang lah tak mau, tuan-tuan, jenis macam tu lah ni. Orang lah nak ni kalau boleh satu jawapan yang jitu, satu jawapan yang ada sandaran, orang boleh pegang jawapan tu. Zaman dulu kalau orang tanya, yang kata bila kentut ni, orang tanya bila kentut, Ustaz bila kentut ni batal tak batal yang sembahyang? Ustaz kata batal, settle, khalas. Tapi lah ni tuan-tuan, bila ustaz kata batal, dia tanya pasal apa batal? Mampu kita dah kentut tu pasal apa? Batal pasal apa? Yang belha tak batal, belha atau belha, sendawa tak batal, padahal duk keluar angin yang sama. Takkan saya nak kata yang kentut tu pasal dia mai daripada bungkung, jadi belha tu mai daripada mulut. Takkan nak jawab lagu tu. Tuan-tuan nampak ada orang tanya kita ni soalan-soalan yang macam tu, yang kita memerlukan kepada jawapan apa, tuan-tuan? Jawapan yang ada sandaran dia. Soal dia nak terima ataupun tidak, yang tu dia punya pasal. Yang penting kita cerita berdasarkan kepada disiplin yang kita ambil daripada Quran dan juga sunnah Nabi SAW.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi dia kata apa di sini? Dia kata hadis Nabi SAW riwayat daripada Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, an Anas anna nas min Urainah qadimul Madinah fajtauha. Yang kata hadis berkaitan dengan minum air kencing unta ni. Di mana punca hadis dia tu? Anas bin Malik dia kata apa di sini? Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW yang masyhur alimnya dan juga banyak ingat akan hadis Nabi. Nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tuan-tuan kenal siapa Anas bin Malik ni? Kita duk dengar nama dia ya, Anas bin Malik ni. Anas bin Malik ni tuan-tuan sekalian, nama sebenar dia adalah Anas bin Malik bin Nadar bin Damdam bin Zaid bin Harum bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Najar Al-Khazraj. Boleh ulang? Tobat lahum tak? Jawab yang tu ya, jangan duk angguk. Tobat lahum tak? Saya pun kalau ulang balik tak boleh tak? Sebab saya baca ya. Anas bin Malik ni mak dia nama apa tuan-tuan? Mak dia nama Umaisah binti Milhan. Anas bin Malik. Beza tuan-tuan, dia Malik bin Anas lain, ni Anas bin Malik, ini sahabat Nabi. Dan ibu dia dikenali sebagai Ummu Sulaim, ibu dia. Dia berasal daripada kaum Ansar. Ansar di mana tuan-tuan? Ansar di Madinah, kaum Ansar. Dia berasal daripada Bani An-Najjar. Dia duduk di Madinah dan ayah dia, Anas bin Malik, ayah dia nama apa tuan? Nama Malik lah ayah dia. Yang tuan-tuan dua pening lagu apa? Anas bin Malik, ayah nama apa? Malik lah, bin Malik nama dia tu. Ya Allahu Akbar. Tuan-tuan ada bersama dengan saya ke ni? Tak ada, kita nak buang tiwang. Anas bin Malik, pak dia nama Malik. Malik bin apa? Malik bin Nadar, itu pak dia. Tapi pak dia tak masuk Islam. Pak dia tak masuk Islam. Pak dia meninggal sebelum daripada dia masuk Islam. Tuan-tuan, excitednya Anas, yang kata Anas ni budak muda ni, excitednya dia untuk nak jumpa Nabi SAW sampai dia merindui kedatangan Nabi sebelum hijrah tu. Duk dengar kata Nabi nak main dah tu. Duk rindu ni di Madinah, duk rindu. Sampai-sampainya Nabi, bila sampai di Madinah, dia tarik tangan mak dia untuk nak pergi jumpa Nabi SAW. Semua pakat pergi jumpa Nabi, dia pun nak jumpa juga. Dia tarik tangan mak dia. Dan waktu tu umur dia 10 tahun. Umur Anas bin Malik. Tuan-tuan bayang umur 10 tahun, cerdik lah. Excited ni, rindu sangat dekat Nabi SAW. Dan Nabi di saat itu, umur Nabi berapa tuan-tuan? Umur Nabi 53 tahun. Umur Nabi. Nabi menjadi Rasul 40 tahun. Nabi jadi Rasul 40 tahun. Jadi Nabi duduk di Madinah lebih kurang 13 tahun. Nabi menyampaikan dakwah. Selepas daripada tu umur 53, Nabi hijrah ke Madinah. Nabi duduk di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Jadi 53 campur 10 tahun jadi berapa tuan-tuan? 63. Duk main kira-kira dengan tuan-tuan pula lah. 63 Nabi menghembuskan nafas yang terakhir. Anas bin Malik waktu tu umur dia berapa? Umur dia 10 tahun. Dia dengan mak dia pergi jumpa Nabi. Orang pakat pergi jumpa Nabi, orang pakat nak bagilah apa-apa keperluan yang Nabi mau. Ada orang bagi makanan, ada orang bagi baju, ada orang bagi macam-macam, orang bagi dekat Nabi. Tapi yang kata Ummu Sulaim, yang kata Umaisah binti Milhan ni, dia tak ada apa dia nak bagi. Dia teringin juga nak bagi makanan, tapi mereka pun makanan duk ada cukup-cukup di rumah aja. Nak bagi pakaian pun mereka duk ada pakaian yang duk ada ni. Tak ada benda apa. Sampailah bila dia jumpa Nabi, dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam At-Tirmidzi, dia kata apa kepada Nabi? Dia kata, ya Rasulullah, hadza unais atika bihi yakhdumuk fad'ullaha lahu faqala Allahumma akthir malah wa waladah wa barik lahu fima a'taitah. Dalam riwayat lain, Nabi membacakan doa itu, Allahumma kfir malah wa waladah wa atil umrah wa bariklah wa adkhilhul jannah. Tu doa tu. Tuan, Ummu Sulaim dia pergi dekat Nabi, dia habaq, dia kata, ya Rasulullah, saya tak ada harta yang paling berharga yang ada kat saya tak ada. Dia kata, saya teringin nak bagi macam mana orang lain bagi, cuma saya ada satu saja yang harta ini, harta cukup bernilai bagi saya. Siapa dia? Anak saya. Dia panggil anak dia dengan gelaran Unais. Nama dia Anas, dia panggil Unais. Unais ni apa tuan-tuan? Dalam bahasa Arab dia kata ismun tasghir. Tasghir ni
bahasa yang orang kata apa, bahasa manja. Bahasa manja. Kita ada bahasa manja juga. Nama kita Muhammad sekian-sekian. Mak kita tak panggil Muhammad, dia panggil Cu. Dia panggil Cu tu pasal apa? Pasal dulu waktu kecil itu bucu ataupun bucu juga. Dia nama-nama jenis macam tu. Orang Malaysia duk guna benda-benda macam tu, tuan-tuan. Kan duk panggil, sagi panggil lang, bahasa-bahasa macam tu, mendekatkan, bahasa mendekatkan. Jadi dia kata hadza Unais, dia kata ni anak saya Unais, Anas ni. Atika bihi yakhdumuk, saya tak ada benda apa, saya nak bagi, inilah harta paling berharga saya nak bagi kepada kamu. Untuk apa? Yakhdumuk, untuk dia jadi khadam dan pembantu kepada kamu selama mana kamu duduk di Madinah. Dia bagi anak dia, tuan-tuan, umur 10 tahun. Anas ni cukup seronok, boleh berkhidmat kepada Nabi SAW. Cuma dia kata apa? Saya nak minta satu je. Fada'ullaha lah. Nabi tolong saat doa kepada Allah supaya mendoakan dia. Tuan-tuan, Nabi pun angkat tangan waktu tu, Nabi membacakan doa. Allahumma akthir malah, itu doa tu. Doa ni pun cantik. Kalau tuan-tuan nak pergi belah mulut orang, bukan mulut orang, mulut anak orang, yang nak belah mulut orang pula. Mulut anak orang kan, balik masjid apa semua ni, saya tengok, Haji, main mana ni? Balik masjid. Haji, cucu saya baru tadi beranak tadi, boleh tak Haji pergi belah mulut Ustaz? Dia kata main kapak nak belah, bukan yang tu. Kan, maksud belah mulut ni apa, tuan-tuan? Tahnik. Bahasa orang Bangi ni rupanya dia tahu tahnik. Maknanya Arab, tuan-tuan duk guna selalu dah. Kan, belah mulut tak tahu. Tapi ambil kurma apa sikit, ada kalau cara yang Nabi dah buat, Nabi bubuhlah mulut dia, Nabi ambil untuk nak ambil air liur Nabi tu, yang kata salih nak bubuh dalam mulut budak yang kita bubuh tu. Tapi Maila ni tuan-tuan sekalian, tak payah duk buat dalam mulut tuan-tuan lah. Dengan tadi duk pasang okok suria 3 batang, lepas tu dengan duk ada temakau celah-celah gigi, pi makan kurma tu pula. Budak tu kena jegir biji mata, kena stroke budak tu, umur 3 bulan. Tak kacau, tak payah. Kita ambil ayam zam-zam sikit, letak atas buah kurma, ambil kurma yang lembut-lembut tu. Ambil lembut, kita masuk, ikut tuan-tuan. Kalau budak tu mulut kecil, jangan duk pergi masuk jari hak besar kita ni. Ambil jari halus kita ni. Masuk, letak di tahnik dia. Tahnik ni masuk apa tuan-tuan? Hanik masuk apa? Langit-langit dia tu. Sagi dia pun duk isap apa semua. Nak ambil tu, nak ambil keberkatan orang yang soleh. Maksud dia apa tuan-tuan? Bukan kita nak pergi panggil tok guru, bukan nak pergi panggil ustaz, bukan dia. Ustaz dan tok guru kadang-kadang tidak soleh. Nak panggil siapa? Pergi cari kawan-kawan kita yang kita tengok dia ni memang kaki semayang, dia bukan kaki duk pergi katakan orang, dia bukan kaki duk pergi duk pergi cerita keburukan orang. Pergi ambil dia ni untuk nak ambil kesalehan dia itu diturunkan kepada cucu kita. Jadi yang dibuat oleh Nabi SAW, Nabi buat macam mana? Antara doa yang Nabi bacakan kepada anak ni, Nabi baca Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, Allahumma 'allimhu al-kitab. Nabi pernah baca doa ni kepada Ibnu Abbas. Apa maksud dia? Allahumma faqihhu fid din, ya Allah faqihkan dia, fahamkan dia dengan bab agama. Wa 'allimhu ta'wil, bagi dia alim dalam bab Al-Quran ini. Allahumma 'allimhu al-kitab, ya Allah bagilah kepada dia alim dalam kitab. Kita baca doa tu. Tambah pula dengan doa ni pula. Apa dia doa ni? Allahumma akthir malah, ya Allah ya Tuhan aku, bagilah kepada dia harta yang banyak. Doa kat budak tu. Tuan-tuan, doa mustajab ni, kita tak tahu Tuhan nak mustajab doa siapa. Pasal tu imam kita bila dia baca doa, tuan-tuan aminkan doa tu. Kalau dia baca Allahumma ghfir lana, ya Allah ampuni kami, takkan dalam ramai-ramai kita yang mengaminkan, tak ada satu orang yang Allah Ta'ala mustajabkan doa dia. Maksud dia apa? Bila kita dengar doa, kita amin. Jadi dia baca doa ni, kita baca doa ni, Allahumma akthir malah, ya Allah bagilah kepada dia harta yang banyak, wa waladah, wa akthir wa waladah, dan bagi kepada dia keturunan yang ramai, anak yang ramai, wa atil umrah, dan panjangkan umur dia, wa bariklah, berikan keberkatan dalam kehidupan dia, wa adkhilhul jannah, dan masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nampak tuan sekalian? Doa tu kalau orang panggil kita untuk nak belah mulut ke apa ke, kita baca doa ni. Okey? Saya tak mau ulang dah pasal kita ada live kan. Jadi tuan-tuan boleh tengok, tekan Facebook Surau Bangi Perdana ni, tuan-tuan tengok balik doa tu, tuan-tuan katlah sendiri macam mana. Okey? Baik. Jangan duk pi buat ni, sudahlah.
Habis ambil lepas kita tahnik apa semua, dia kata, Haji pasal apa buka telefon? Rupanya guna suara saya, dia rakam. Dia bagi dengar, dia kata budak ni dengar sendiri lah. Ada juga jenis macam tu lah. Ni pandai lah, pandai lah ni. Tentu lah. Ya Allahu Akbar. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, doa tu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan benda ni dibaca oleh Nabi SAW kepada Anas bin Malik. Tuan-tuan, apa yang kata kelebihan Anas bin Malik dia dapat ni? Yang pertama sekali, Anas bin Malik bila Nabi baca Allahumma akthir malah, ya Allah bagilah harta yang banyak kepada dia, dia dikurniakan harta yang sangat melimpah ruah. Sampai dia ada kebun kurma dan juga kebun anggur. Banyak kebun. Bukan takat tu, Tuhan barakahkan. Yang kata doa Nabi tu diturunkan kepada dia. Kebun kurma dan anggur dia tu setahun dia boleh, orang kata apa, dia boleh kutip buah 2 kali. Orang lain setahun sekali ya, tapi dia boleh kutip buah 2 kali. Nak apa-apa? Barakah doa yang Nabi sampaikan kepada dia. Kemudian Nabi membacakan doa banyakkan keluarga dia, banyakkan anak-anak dia. Di penghujung kehidupan dia, dia dikurniakan anak dan juga cucu hampir 100 orang. 100 orang, tuan-tuan. Tak kenal kita. Tuan-tuan, cucu 30 orang tu pun kalau balik mai kenuri, balik mai rumah ni, hang budak mana? Kita pergi tanya, hang budak mana? Budak mana apa tu? Saya cucu lah. Cucu yang mana satu anak? Siapa? Anak nombor 1. Oh, kita lupa kata cucu kita. Kan? Yang ni 100 orang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Tuan-tuan, untuk apa anak ramai ni? Untuk apa cucu ramai ni? Dalam mana anak ramai, cucu ramai, yang kita nak apa? Salah seorang daripada mereka untuk mendoakan kita. Yang tu aja. Daripada ramai-ramai anak tapi tak ada siapa yang mendoakan kita, apalah tuan-tuan sekalian. Sebab kita nanti dikubur. Itulah yang kita harapkan. Sebab Nabi SAW sebut, Nabi kata di antara 3 benda yang akan disampaikan oleh Allah Ta'ala direct terus kepada kita. Tak ada hijab langsung. Antara dia apa tuan-tuan? Nabi kata, idza mata banu Adam inqata amaluhu illa min 3. Ada 3 benda. Yang pertama, sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Kita duk sedekah ni, tuan-tuan buhlan tabung masjid, tuan-tuan bagi kepada budak-budak nak pergi mengaji agama. Mereka guna duit kita itu untuk nak buat benda baik. Pahala itu disebut sebagai sedekah jariah, sedekah yang berlari-lari mai kat kita. Lagi mana dia guna, lagi itulah Allah Ta'ala akan bagi pahala turun mai dalam kubur kita. Sebab tu tak rugi tuan-tuan sekalian. Tak rugi tuan-tuan QR di surau. Guna QR duit yang tuan-tuan bagi tu, surau guna ni untuk nak bagi boh lampu, nak bayar bil api, nak bayar bil layang, apa semua nak ini, nak buat kapet baru. Lagi mana orang duk guna kapet kita duk semayang, lagi itulah pahala turun mai kepada kita. Allahu Akbar. Yang kedua, Nabi kata apa? Nabi kata ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bagi manfaat. Tuan-tuan dengar malam ni, dalam banyak-banyak yang saya sampaikan, mungkin ada 1-2 yang kita rasa ni nampak manfaat ni, kita ambil, kita sampaikan kepada orang. Lagi mana orang beramal ilmu yang kita sampaikan, lagi itulah pahala akan sampai kepada kita walaupun kita dah mati lama. Dan yang ketiga, Nabi kata waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kita. Doa anak ni tidak ada hijab tuan-tuan, tidak ada hijab. Sebab tu waktu kalaulah ada orang meninggal di surau kita, ada orang meninggal di surau kita ni, waris mai kat Tok Imam. Tok Imam kata, ni saya waris apa semua ni, saya wakil kat Tok Imam jadi imam. Kalau boleh imam pun kena tengok jugalah atas bawah. Imam yakin kata, dak lah ni hang jadi imam. Hang jadi imam. Pasal apa? Pasal doa hang tu lebih mustajab daripada doa aku. Sebab hang ni adalah anak kepada dia. Kena tengok juga tuan-tuan sekalian. Saya waktu jadi imam di balik pulau dulu pun macam tu juga. Bila orang main ni saya tengok juga kawan yang nak suruh jadi imam tu. Kalau dia pun nampak kita tak confident, saya tak bagi. Saya pergi dia buat rokok dalam tu pula, tak kacau saya. Tapi kita duduk belakang tu, kita baca bagi kuat sikit lah. Dia pun Allahu Akbar, baca mula-mula surah Fatihah, okey cantik, settle. Yang kedua pula selawat atas Nabi pula. Saya duduk risau, habis surah Fatihah tu dia duduk pergi rokok. Dia rokok naya, kita duduk belakang, kita nak buat macam mana tuan-tuan? Melainkan saya terajang pungkok dia bagi jatuh atas keranda tu bang. Kata hang karut betul. Takut, kita takut, tapi kita train juga. Pasal apa tuan-tuan? Yang ni lah yang dikatakan penghormatan terakhir.
Penghormatan terakhir bukan duk pi teriak di muka mak ni, orang kelang kabut nak bawa mayat tu nak semayang, yang kita duk kelang kabut duk pi cerita tu daripada zaman tadika dulu buat salah kat mak sampailah besar ni, jenuh kita nak tunggu. Boleh faham tuan-tuan? Nampak tak nak setuju saya orang ni? Tuan-tuan ingat drama ke saya cerita ni? Benda betul. Jutaan kuasa ni pakai duk tunggu dah, mana dia waris nak tengok muka cepat. Sagi turun mai duk berteriak lah, mak minta maaf banyak-banyak. Saya tak ada nak beli kek hari jadi mak 3 minggu. Oh, cerita apa benda tu? Tak payah duk cerita lah. Orang nak selesaikan mak hang ni. Nak bagi perhormatan terakhir buat macam mana? Sagi hang jadi imam. Cerita dalam tu. Hang nak teriak anak apa? Hang jadi imam sagi. Hang doa kepada mak hang. Minta kepada Allah. Doa hang tu akan disampaikan kepada mak hang. Itu saja yang dia mengharapkan daripada seorang anak. Boleh tuan-tuan? Jadi kita minta macam tu. Jadi 3 benda ni lah yang kita mau. Antara dia anak yang ramai dan boleh mendoakan kita. Jadi inilah di antara kelebihan yang ada pada Anas bin Malik. Seterusnya dalam doa ni juga Allah Subhanahu wa taala dia memustajabkan doa Nabi kepada dia. Antara dia Nabi membacakan wa atil umrah. Allah taala dia minta supaya Allah taala panjangkan umur dia dan berkatkan kehidupan dia. Tuan-tuan, Anas bin Malik dia meninggal pada tahun 93 Hijrah. Tuan-tuan bayangkan. Waktu 1 Hijrah tu Nabi sampai umur dia 10 tahun. Kalau 93 Hijrah umur dia berapa tuan-tuan? 103 tahun. Allah. Dia meninggal 103 tahun pun tu tak sakit apa. Alhamdulillah duk boleh buat amal ibadah lagi, dia tak bedridden, tak ada apa tuan-tuan. Maknanya Tuhan memberkati kehidupan dia. Dan dia di antara sahabat yang terakhir yang meninggal, dan dia meninggal di Basrah pada tahun 93 Hijrah bersamaan dengan umur dia 103 tahun. Tuan-tuan, benda yang dia tak dapat lupa bersama dengan Nabi SAW. Bila orang tanya dia, macam mana hang dengan Nabi ni, apa kenangan ni? Oh tuan-tuan, dia nak cerita tu ayam mata duk keluar ni. Pasal dia duduk dengan Nabi 10 tahun, dia duduk dengan Nabi 10 tahun, dia duduk tengok Nabi tidur, dia duduk tengok Nabi makan, dia duduk tengok Nabi berjalan, dia duduk tengok semua 10 tahun. Dia jadi khadam Nabi, dia duduk dengan Nabi. Bila orang tanya dia apa benda yang hang ni tak boleh nak lupa ni, apa benda kenangan paling orang kata apa, memori ni yang paling orang hang betul-betul terkenang, apa dia? Dia kata dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, dia kata khadam tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Dia kata aku berkhidmat kepada Nabi 10 sinin, 10 tahun. Dia kata 10 tahun aku tengok semua aku tengok. Nabi suruh aku buat ni, Nabi bagi arahan ke aku macam-macam. Dalam Nabi duk bagi arahan, famaqala li ufqat. Dia kata aku tak pernah dengar pun Nabi duk tarik muka dan Nabi mengeluh dekat aku. Tuan-tuan, tuan rumah tak pernah pun duk mengeluh. Dia mangkit lambat pun tak kata apa, dia tak buat kerja pun tak kata apa. Apa kata Anas bin Malik lagi? Dia kata wala lima sana'ta kadza. Nabi tak pernah langsung tanya aku pasal apa hang tak buat. Tak pernah langsung ada ungkapan tu. Wala lima il alla sana'ta kadza. Dan pasal apa kamu buat? Maksud dia apa tuan-tuan? Maknanya kalau dia tak buat kerja, Nabi tak pernah tanya pasal apa hang tak buat. Dan kalau dia buat satu kerja pun, Nabi tak akan tanya pasal apa hang buat, sedangkan aku suruh hang pergi buat benda lain, yang hang pergi buat macam ni pasal apa? Nabi bukan jenis macam tu. Tuan-tuan, kalam ni lah yang dia duk dengar daripada mulut seorang Rasul junjungan. Kalam tayyibah, mulut yang manis, mulut yang baik, bahasa yang lunak yang diberikan kepada dia. Dia sebagai tuan rumah tuan-tuan, Allah, dia sebagai pembantu ni, ya Allahu Akbar. Dia teringat sampailah Nabi wafat, berbenda tu duk tengiang-ngiang di telinga dia. Sehingga kan dia pernah jumpa Nabi SAW waktu penghujung kehidupan Nabi. Dia kata apa kat Nabi? Dia kata, ya Rasulullah, saya nak duduk dengan kamu sampai syurga. Dia kata. Oh tuan-tuan, Anas bin Malik ni, saya nak duduk dengan kamu sampai syurga. Yalah tuan-tuan, dapat tuan rumah hak bagus macam ni,
Kita pun dapat bos. Kita tuan-tuan pun pernah kerja kerajaan, kerja pejabatan mana-mana ke syarikat mana-mana. Dapat bos ni kalau kita buat salah, bos duk backup kita ni. Kita buat salah, Allah bos minta maaf saya silap buat macam ni. Dia kata tak apa, dia kata buatlah lain. Tuan-tuan, nak dapat bos macam tu. Kita terlupa buat pun bos pun tak kata apa. Mana yang saya minta kemarin ni ada selesai. Allah bos, saya tertinggal di Petronas tertinggal di Petronas. Kertas nak bagi kat bos tu. Tak apa, dia kata tak apa. Dan kita buat lain. Tuan-tuan nak dapat macam tu. Bila bos ni nak pencen, kita kata apa kat dia tuan-tuan sekalian? Bos, tarik saya sekali bos. Kan? Ataupun bos pergi pindah pergi jabatan lain, bos tarik saya sekali. Kita nak macam tu. Pasal kita nak duduk dengan dia. Tuan-tuan, Anas bin Malik dia lebih terasa. Bila Nabi SAW penghujung kehidupan Nabi, Anas bin Malik kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, saya nak hidup dengan kamu sampai syurga Rasulullah. Saya nak duduk dengan kamu sampai syurga. Tuan-tuan, apa kata Nabi SAW? Dan kalau boleh, kita amalkan benda yang Nabi pesan ni. Anas bin Malik kata apa? Qala li Rasulullah SAW, ya bunayya. Tuan-tuan tengok, Nabi panggil apa kepada Anas? Nabi panggil wahai anakku. Nabi panggil. Walaupun Anas ni pembantu rumah, tapi Nabi panggil bunayya. Bunayya ni maksud apa tuan-tuan? Anak yang menjadi kesayangan aku. Kalau anak aku saja, ya bani, ya bani, wahai ibni, wahai anak aku. Tapi ya bunayya, anak yang paling aku sayang. Dan inilah yang diungkapkan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada Ismail ketika mana dia nak sembelih Nabi Ibrahim tu, Nabi Ismail tu. Dia kata, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anak aku yang aku paling sayang, semalam aku tengok, kata aku akan sembelih kamu. Madza tara, apa pandangan kamu? Nampak dia guna perkataan bunayya macam tu. Bunayya maksud apa? Maksud anak yang paling aku sayang. Nabi guna kepada Anas bin Malik. Dia kata, ya bunayya, in qadarta an tusbiha wa tumsiya laisa fi qalbika 'ishun li ahad faf'al. Dia kata, satu saja aku nak pesan kepada kamu wahai Anas bin Malik. Kalau waktu pagi kamu mampu, kalau waktu petang kamu mampu, laisa fi qalbiha ghishun li ahad. Maksud dia, kamu mampu untuk nak tahan diri kamu, jangan ada rasa dengki dan rasa tak puas hati kepada orang. Dalam satu hari dia kata, kalau boleh faf'al, buatlah benda tu. Tuan-tuan, kita hari ni dah tak ada dengki kat orang tuan sekalian. Allahu Akbar. Hari ni sajalah. Pagi tadi tengok jiran keluar kereta pun dah mula duk tengok kot cermin nakor lah. Tahu cermin nakor? Cermin nakor tu tingkap lah. Duk tengok. Pergi kerja dah malaun. Malaun dia panggil kat kawan ni. Pergi kerja dah malaun ni. Pergi beramboi lah cepat. Duduk di rumah buat sakit kepala. Oh, demai macam tu. Tuan-tuan, dengar pula kata kawan tu pula dapat naik pangkat pula. Allahu Akbar, lagi bengkak. Bahasa orang dia kata bengkak lah ni. Lagi duk bengkak dada kita ni. Alah, mau tak naik pangkat, memang duk kaki duk jilat bos. Macam tu duk kata. Hang berdoa lah bagi dia bagus. Macam tu. Dia duduk merasa tak puas hati. Dengki tuan-tuan. Dengar kata kawan tu dapat menantu bagus, duk dengki pula. Allahu Akbar. Macam-macam duk dengki. Kita tak tahulah apa nak jadi kepada kita ni tuan-tuan. Dia main rasa dengki ni, tak tahu pasal apa. Kalau kita dengki kat dia pun, kita bukan jadi apa pun. Kalau kita tak dengki pun, tak ada apa pun kat kita pun. Tapi dia main perasaan tu. Masya Allah. Tuan-tuan, Nabi kata apa kepada Anas? Nabi kata, wahai Anas, laisa fi qalbika 'ishun li ahad, ghishun li ahad. Kalau hang boleh tahan diri hang daripada duk dengki ke orang, daripada tak puas hati kepada orang, daripada tak suka kepada orang, faf'al, hang buatlah benda ni. Pasal apa? Pasal dia kata, wa dzalika min sunnati. Pasal benda ni adalah sunnah dan juga aku amalkan benda ni. Nabi kata, kalau hang amalkan benda ni, wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Kalau hang amalkan benda ni, hang adalah orang yang paling suka kepada aku. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang suka dekat aku garanti tempat dia akan duduk dengan aku dalam syurga. Tuan-tuan, boleh tuan-tuan petara tu. Saya dibagi kira nak hilang suara lah. Tuan-tuan boleh dengar lagu nak lena tak lena punya pasal janji bunyi Aisyah lagi mau dah berhenti. Allahu Rabbi. Tak apa, tak kisahlah tuan-tuan nak lena ke apa, silakan. Cuma dalam hati ni tak mau ada dengki. Tak mau ada dengki. Saya bila cerita bab lena ni saja, saya teringat Ustaz Abdul Samad kan.
Dia waktu dia ceramah, Ustaz Abdul Somad ceramah sedap, tapi dalam ceramah sedap pun dia lena. Tambah Ustaz Luqman ceramah tak sedap, lena tu lah. Kan lepas tu dia tengok orang lena, orang saja orang kata ni lena, dia tetap apa, dia tak tidurlah dia tak. Pasal apa? Pasal ada orang yang tuan-tuan sekalian, ada yang insomnia lena tak boleh. Ada. Duduk di rumah balik tidur tak boleh, tuan-tuan, ada. Sampai Ustaz Kazim, saya pergi ziarah dia 3-4 tahun lepas pergi ziarah dia. Tiap-tiap malam berapa tahun dah tak boleh tidur. Dia tak boleh tidur, tuan-tuan. Tapi Allah Taala bagi kekuatan dekat dia. Dia ada tenaga untuk dia nak ceramah apa semua, tapi tak boleh tidur. Duduk seorang-seorang pun tak boleh tidur, tengok telefon pun tak boleh tidur. Kita tengok telefon tak boleh tidur, dandang buka Quran di telefon tidur tu. Ni kita. Allahu Rabbi. Baik, kita bagi Aisyah dulu sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم رب هذه وتم الصلاة وبعثه الله مقاما محمودا الذي وعدته. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sembang ke apa? Ke lena ke apa tadi kan? Tak apalah, yang tu kita tinggal bang. Tak penting pun yang tu. Baik kita baca kitab kita ni. Tuan-tuan, itu di antara
yang dikatakan biografi kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik dia teringin untuk nak hidup bersama dengan Nabi SAW sampai syurga. Jadi Nabi bagi kepada dia, Nabi pesan kepada dia, kalau dia tak ada dengki dekat orang, dia boleh jaga hati dia dalam satu hari, maknanya dia menghidupkan sunnah Nabi. Siapa yang menghidupkan sunnah itu, Nabi kata itulah orang sayang dekat aku. Dan orang yang sayang dekat aku jamin dan aku garanti dia akan bersama dengan aku dalam syurga. Jadi tuan-tuan, kita ambil lah. Tak boleh buat sunnah yang besar pun, ambil hal kecil-kecil ni pun dah kira okey dah. Jumpa orang bagi salam itu sunnah Nabi SAW. Senyum kat orang itu sunnah Nabi. Tanya orang apa khabar itu sunnah Nabi. Tak bercakap benda-benda yang menyakitkan orang itu sunnah Nabi. Kan orang tanya kita, Ji baru balik masjid ke? Ya, baru balik masjid, alhamdulillah, jom sama-sama kita pi. Ajak macam tu tuan-tuan. Ni dah baru balik masjid ke? Lepas tu, ingat aku balik main pada mana? Main pada kubur. Ayat pun. Dia geram pasal kawan tu duk tanya tapi tak pernah duk main pun. Dia geram tuan-tuan, tapi jangan duk ungkapkan macam tu, orang sakit hati. Baik. Jadi apa dia kata lagi di sini? Dia kata hadis ni diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya kata Anas bin Malik, beberapa orang daripada Arab bangsa Urainah. Tu Arab bangsa Urainah. Urainah ni bangsa Badui ataupun disebut sebagai Uql. Mereka ada lebih kurang dalam 8 orang. Kan? Bangsa Uql ada 3-4 orang, bangsa Urainah ada 4-5 orang. Mereka ni 8 orang. Mereka ni orang Badui. Mereka duduk di antara Mekah dengan Madinah, duduk dalam perkampungan. Mereka keluar mai ke Madinah. Dan datang mereka itu ke negeri Madinah dengan laparnya dan minta makan kepada Nabi SAW. Mereka mai ni antara tujuan mereka apa? Tujuan mereka nak masuk Islam. Mereka mai jumpa Nabi, Nabi pun welcome mereka. Nabi sambut mereka masuk Islam. Maka diberi Nabi makan kepada mereka dan tinggal untuk nak menumpang. Nabi bagi bukan takat makan. Nabi layan mereka ni sebagai dhuyuf, sebagai tetamu. Tuan-tuan, Nabi ajak kita nak layan tetamu berapa hari tuan-tuan? 3 hari Nabi ajak. 3 hari tu all out, memang kita betul-betul jaga dia sebagai tetamu. Sebab tu dalam hadis Nabi kata man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Nabi kata barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, hendaklah kita memuliakan tetamu kita. Dan batas tetamu takat mana tuan? Takat 3 hari yang tu aja. Kalau lebih tu, yang tu sudah tidak menjadi kewajipan kita. Tapi kalau kita layan itu lebih baik. Tetamu pun takat 3 hari, hang kena faham lah. Jangan lebih kata saya 3 hari dah ni, duk sebut tu kan tu 3 hari dah ni kata ni. Tapi kalau boleh lajak pergi 30 hari lagi jadi cantik, tuan-tuan, kita jam lah. Pasal apa? Pasal kita habis lah. Orang perempuan kita duduk di rumah 3 hari dah dia tak buang kelumbung. Tahu kelumbung? Dia tak buang tudung 3 hari dah. Kira rambut pun bukan tak kelumumuk, segala mak bapak kutu duk ada atas kepala dah. Duk rimah ni tetamu ni, ya Allah, tak boleh nak bergerak sana sini, payah. Jadi tuan-tuan, takat 3 hari itu cukup dah. Kita pun jadi tetamu 3 hari pun kita faham. Masuk hari keempat, kita kira angkat kaki duduk tempat lain. Yang tu ya. Baik. Jadi Nabi layan dia Yang kata Nabi ni tuan-tuan, dia layan tetamu. Dan dia pun tak fikir, dia tak ada langsung pandangan-pandangan kalau tetamu yang VIP Nabi layan macam ni, kalau tetamu biasa dah Nabi layan semua. Yang kata tetamu ni. Ini cara Nabi SAW. Bila mereka duduk di Madinah, mereka masuk Islam, maka kena udara yang tidak baik akan mereka itu, sampai jadi dapat sakit mereka itu. Rupa-rupanya mereka ni tuan-tuan, mereka ni adalah ayam daging, bukan ayam kampung. Tuan-tuan faham tak ayat saya ni? Nampak macam tak faham, tak apa saya hurai bagi tuan-tuan. Ayam daging ni maksud apa? Maksud budak bandang, tuan-tuan sekalian. Budak kampung nak dibandingkan kampung dengan bandang lain. Budak bandang ni, itu saya umpamakan ayam daging, ayam bandang tu. Ayam daging ni dengar guruh pun terkejut mati. Ayam daging, ayam kampung tuan-tuan. Tuan-tuan nak pergi kepung dia satu kampung tak dapat tuan balik kampung tu, mak kata apa ni, kita nak buat ayam gulai ni, nak buat rendang ni. Apa pergi tangkap ayam kampung tu ada belakang rumah. Dengan anak kita apa semua tarik baju nak tangkap, kemai lah. Lepas ligan-ligan ayam tu tak dapat sampai ke malam. Belah kali mereka penat tidur atas pokok macam tu ya. Yang ayam tu duduk atas tu senyum ya. Ayam kampung tuan-tuan tu. Sama budak kampung dengan budak bandang. Budak kampung bukan takat kena hujan, kereta belah pun boom, kereta belah tu mak kata ya Allah anak aku, dia tergolek-golek mangkit-mangkit duk gabuih macam tu ya. Tengok dia kereta apa, angkat kepala macam tu. Anak kita bandang macam mana tuan-tuan? Kena hon, kena jantung umur 3 tahun. Kena hon dengan kereta bawa balik sekolah pun kata kena jantung, dia jadi keras serupa dengan apa nama bewak duk kena letring.
Dia jadi dikerah. Allah. Yang tu yang kata ayam bandang. Boleh faham tuan-tuan? Tuan-tuan jangan marah kat saya pula. Kata ustaz ni ada ke ada umpama kami dengan ayam pula ni. Tuan-tuan, mereka ni kategori ayam bandang. Mereka ni kan, maksud dia orang kampung. Mereka tak boleh kena ni udara-udara pelik-pelik. Mereka tak boleh kena. Dan di saat itu dia cuaca panas. Di Madinah waktu tu cuaca panas yang menyebabkan mereka sakit. Dalam syarah hadis kata apa? Mereka sakit ni sampai sakit kulit. Mereka sakit kulit. Ada yang di antara mereka ni sampai kembung. Dia jadi busung perut ni. Kan? Jadi bila dilihat oleh Nabi SAW akan perihal mereka itu, maka Nabi pun tak cakap banyak. Nabi nak berubat mereka. Nabi susah hati pasal tetamu dia jadi macam tu. Nabi susah hati. Faba'athahumun Nabi SAW fi iblis sadaqah wa qala ishrabu min abwaliha wa albaniha. Nabi bila tengok mereka, Nabi tahu dah sakit ni macam mana. Nabi tahu dah. Nabi kata apa kat mereka? Maka disuruh akan mereka itu oleh Nabi SAW pergi kepada kandang unta zakat. Rupanya di luar sikit daripada Madinah ada satu kandang, yang mana kandang itu ada unta yang orang bawa keluar zakat. Unta zakat orang bawa keluar, letak di kandang tu. Jadi itu adalah harta Baitul Mal, harta negara. Nabi kata pi tang tu. Nabi kata hampa pi tang tu. Buat apa pi tang tu? Kemudian Nabi kata apa lagi? Nabi kata dan minum oleh sekalian kamu akan kencing unta itu akan jadi ubat, dan minum oleh sekalian kamu akan susunya, maka dia akan mengenyangkan sekalian kamu. Nampak tuan? Nabi ada panggil satu ra'i, satu penjaga kandang itu, pengembala unta tu. Nabi panggil dia. Nabi kata hang bawa mereka ni 8 orang ni, hang bawa pergi ke kandang, lepas tu ambil perah susu sikit, bawa masuk air kecing unta sikit, bagi mereka minum pasal mereka sakit. Cerita dia macam tu. Baik tuan-tuan sekalian, ini persoalan dia. Boleh tak boleh kita pergi minum air kecing unta tu? Sedang tadi kita baca statement mula-mula benda tu adalah najis. Tiba-tiba Nabi SAW sudah suruh pergi minum air kencing unta beserta dengan susu. Jangan duk minum air kencing saja. Ni pun kena cerita juga. Selagi dia nak ambil tang boleh tu. Dia nak ambil boleh tak boleh, boleh tak boleh. Tengok saya kata boleh. Oh cantik, dia kata. Dia pergi Madinah, dia pergi minta kat kawan tu air kencing saja. Kawan tu pun bagi air kencing saja, minum tuan-tuan. Mata hitam hilang, tinggal mata putih ya. Tak tahu pergi ke mana mata tu, hak kacau. Balik main dia salah. Ni Ustaz Luqman duk pergi baca silap, mampus saya. Tentu kena dengar bagi habis dulu. Okey? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala. Persoalan dia hukum minum air kencing unta. Itu sebelum kita nak bahas ni. Bila depa minum tuan-tuan sekalian, depa minum yang kata air kencing unta sedekah tu, alhamdulillah lega penyakit depa. Lega. Hak tadi hak kawan ada penyakit kulit, alhamdulillah beransur-ansur pulih. Kawan yang perut jadi busung kembung ni, alhamdulillah perut jadi elok balik. Tuan-tuan, dia ada kisah sebalik daripada tu. Ada kisah. Saya kita baca kalau umur panjang saya insya-Allah. Baik, seterusnya dia kata saya nak baca dalam ni hukum minum air kencing unta. Itu soalan dia. Terdapat dua pandangan ulama. Satu pandangan yang menyatakan bahawa air kencing unta bukanlah najis. Cantik dia dengar tu. Dia kata cantik, aku pergi sana, aku beli 3-4 botol, aku balik, aku jual kat orang Bangi ni. Kan? Air kencing unta dia bukan najis. Dia adalah pandangan daripada sisi Imam Malik. Tuan-tuan, Imam Malik ni imam apa tuan? Imam hadis tuan-tuan. Besar ni. Bukan Haji Malik Kotiau. Imam Malik kot. Haji Malik Kotiau ni boleh duk gagah lagi kita tolak pandangan dia. Dia Imam Malik. Kitab Muwatta yang kata Imam Malik ni. Selepas daripada sunnah kitab-kitab ni, kitab Muwatta ni hebat. Nonton kitab ni. Imam Malik kata apa? Dia kata air kencing unta tidak najis. Pasal apa? Pasal dia berdalilkan bahawasanya binatang yang halal disembelih, maka air kencingnya itu adalah halal. Bukanlah halal boleh minum, maksudnya tak najis. Okey, baik. Siapa lagi kata? Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Tu dia tuan-tuan, imam besar ni. Dan sebahagian ulama salaf. Dan pendapat ini juga disokong oleh sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i. Mazhab kita ni, ulama mazhab Syafi'i. Seperti Ibnu Munzir, Ibnu Hibban dan 2-3 orang imam yang lain. Maknanya tuan-tuan, ada pandangan kata apa? Kata boleh minum. Okey? Itu pandangan yang kata boleh. Yang kedua, pandangan yang kedua dia kata air kencing unta adalah najis, tak boleh minum. Bila sebut najis tak boleh, tak ada kompromi, tak ada kompromi, tak boleh minum terus. Dan ini adalah pandangan daripada Imam Asy-Syafi'i sendiri.
Walaupun ada ulama-ulama dalam mazhab dia kata boleh, tapi pandangan dia kata apa? Dia kata tak boleh. Ini adalah pandangan dia dan juga pandangan jumhur ulama. Maksud dia pandangan yang terpakai adalah pandangan air kencing unta itu adalah najis. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Fathul Bari. So persoalan dia sekarang, hukum kita nak berubat dengan najis ni. Makna dia umum, bukan najis air kencing saja. Najis-najis hak lain kita nak berubat boleh tak boleh? Kan, itu soalan dia. Yang pertama, para fuqaha dia sepakat. Dia kata haram berubat dengan najis. Seperti mana arak apa semua itu najis. Yang ini bertepatan dengan hadis yang masyhur yang menyatakan bahawasanya Nabi SAW bersabda. Nabi kata innallaha lam yaj'al shifaakum fima harrama alaikum. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Yang kata najis ni benda yang haram. Nabi kata Allah Ta'ala tidak akan menjadikan penyembuh buat kamu daripada apa yang diharamkan kepada kamu. Maksud dia benda yang haram kat kita, dia tak akan jadi ubat. Nabi sebut macam tu. Kemudian tuan-tuan sekalian, ada pengecualian di sini. Dia kata ketika berlaku keadaan yang tidak ada minuman yang lain melainkan kalau darurat. Kalau darurat benda tu boleh. Kan contoh dia macam arak. Arak tak boleh jadi ubat langsung. Tapi bila kita satu hari tuan-tuan kita sesat tak mana-mana atau kan nak jadi cerita sesat, ayam tak ada kita nak minum. Duk dahaga ni. Kalau tak minum lagi pakai mati ya. Arak ada sikit. Boleh tak boleh minum tuan-tuan? Boleh minum sikit ya. Tapi jangan bawa balik rumah pula. Minum sikit kata bagi untuk nak hidup cukup. Jangan bawa balik pula. Macam saya bagi contoh kepada tuan-tuan. Tuan-tuan tersesat di hutan mana? Hutan Kalimantan ke apa ke? Tak ada makanan. Tak ada makanan ni kira memang sagi mati ya. Cerita dia macam tu. Tiba-tiba kerbau pendek sudah lalu. Tahu kerbau pendek? Kan, saya nak sebut bahaya benda ni. Kerbau pendek sudah lalu sambil menyanyikan lagu hoi ya hoi kan, apa agak lagu tak? Kita pun tak tahu yang tu kan. Dia main dia lalu depan kita. Kita pun tengok satu macam punya terbakar ni. Kita sudah pergi tangkap dia, siap dengan sembelih lagi. Makan apa semua sikit, sedap pula. Dia kata kalau aku tanggung bawa balik bagi kat penduduk Bangi buat kenduri pun sedap juga. Tak boleh yang tu. Tak boleh. Takat makan dekat hang sudah, lepas tu hang tinggal lah yang balance dia hang tinggal bagi dekat binatang lain makan. Untuk nak hidup. Sebab apa? Sebab ad-darurah tubihul mahzurat. Ketika mana darurat, dia mengharuskan benda yang dilarang. Baik, itu pandangan yang pertama yang menyatakan haram berubat dengan najis. Dan pandangan yang kedua daripada mazhab Syafi'i, dia membenarkan perubatan yang menggunakan najis dan ada pengecualian, iaitulah pengecualian kepada perkara-perkara yang memabukkan, yang tu tak boleh jadi ubat. Arak tak boleh jadi ubat. Pasal apa tak boleh ustaz? Pasal ada hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Riwayat Imam Muslim. Nabi kata wasu'ila an khamr yutadawa biha. Nabi kata ditanya kepada dia berkaitan dengan arak. Boleh tak boleh untuk dijadikan ubat? Nabi kata apa? Innaha. Nabi kata la. Nabi kata tak boleh. Innaha da'un. Sebenarnya arak itu dia bukan nak jadi ubat, tapi dia akan jadi lebih penyakit kepada kita. Walaysat bidawa. Arak itu bukan adalah ubat kepada kita. Okey, hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Pendapat yang benarkan perubatan guna najis ini juga dipegang oleh jumhur ulama. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Tadi cerita dia bab kencing apa semua. So, kita nak hukum berubat dengan air kencing unta ni boleh tak boleh? Dalam mazhab kita tadi ni, Imam Syafi'i kita tak boleh najis. Tiba-tiba pandangan daripada Syafi'iyah, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dia kata boleh. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata hukum berubat dengan air kencing unta adalah dibolehkan berdasarkan perintah Nabi SAW kepada bangsa Urainah yang kita baca tadi ni. Kan berdasarkan kepada hadis tu dia kata. Cuma terdapat pandangan-pandangan yang lain yang kata tak boleh berubat dengan air kencing unta, tapi pandangan yang lain itu adalah pandangan yang lemah dan juga dhaif. Boleh tuan-tuan Yang ni tersebut dalam kitab Rawdatul Talibin. So kita nak guna berubat dengan air kencing unta, dia ada syarat-syarat dia. Imam Nawawi kata apa? Syarat dia yang pertama sekali, hendaklah yang mengambil air kencing unta itu sebagai ubat, dia arif tentang ubat-ubatan. Maknanya dia kena refer kat doktor dulu. Kata doktor, muka saya ni umur 60. Pasal apa muka saya nampak kedut teruk sangat? Doktor kata umur 60 memang berkedut lah, takkan umur 30 lah kata muka macam ni. Kan kita main penyakit, duk cari ubat tak berjumpa. So kita tanya doktor,
kalau saya minum air kencing ni macam mana, air kencing unta ni. Doktor pun dia bagi suggest, dia kata okey, tak apa, sikit saja boleh minum, hal tu tak apa. Tapi kalau doktor pun kata, dia kata kajian pun belum menemukan kata benda tu boleh bagi dekat kita ni jadi sihat apa semua ni, kita jangan duk pi ambil dah tuan-tuan. Boleh faham tak? Maknanya kita tak dapat lari daripada orang yang arif tentang dia. Kemudian dia bagi lagi, dia kata apa? Dia kata kalau kita tak tahu, kita pergi tanya orang. Itu di antara syarat-syarat dia. Baik tuan-tuan sekalian, dia bagi syarat yang tu dua tu. Kemudian kelebihan air kencing unta ada lebih pula. Nak baca tak baca tuan-tuan sekalian ni? Macam nak no? Baik. Air kencing unta ni rupanya dia ada kelebihan yang banyak, dan benda ni dibuktikan kisah kumpulan Arab Badui tadi, dia boleh menghilangkan penyakit. Cuma ulama kata apa? Yang Nabi sebut tentang air kencing unta ni, Nabi hanya khususkan kepada depa saja. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Benda ni untuk mereka saja, untuk yang tadi saja, kumpulan ni saja. Lepas tu Nabi tak sebut dah kepada orang lain. Nabi tak kata pun kepada sahabat yang lain. Nabi tak kata pun kepada anak cucu dia. Nabi tak kata pun, Nabi habaq kat depa saja. Jadi hadis berkaitan minum air kencing unta hanya dikhususkan kepada mereka saja. Jadi kat kita ustaz, Nabi tak sebut kat kita jangan duk gagah pergi cari air kencing unta. Boleh faham tuan-tuan? Kalau gagah pergi juga ada penyakit kat kita. Allahu Akbar. Tapi tuan-tuan dengar ni mesti duk fikir air kencing unta tak penyakit lagi ustaz. Yang sakit air kencing apa? Dia kata kencing kawan lagi sakit. Oi, ada juga kencing kawan lagi sakit. Yang tu tuan-tuan jawab sendiri ya. Baik tuan-tuan. Lepas tu dalam kitab Al-Mutahharah dan juga kitab At-Tibul Arabi, juga kitab I'jazul Ilmi fi Sunnah An-Nabawiyah, dia kata apa? Air kencing unta ini dia mengandungi kalsium yang tinggi, tapi kita tak boleh minum. Cerita dah kan, kita tak boleh minum, bagi kepada orang yang sakit sudah kan. Cuma dalam secara kesimpulan berkaitan dengan air kencing unta ni, yang pertama sekali, minum tanpa tujuan perubatan adalah haram. Satu, jangan duk gagah pergi minum, tak ada benda apa saja pergi minum, tak boleh. Yang kedua, perubatan yang menggunakan air kencing unta ditarjihkan sebagai harus saja. Kalau ada ubat yang lain, pergi cari ubat tu dulu. Bukan pergi cari air kencing unta tu dulu, pergi cari ubat lain dulu. Dah cari tak ada dah, barulah itu alternatif yang terakhir. Dan yang ketiga, dibenarkan setelah mendapat nasihat daripada pakar perubatan. Kalau pakar perubatan kata okey, boleh kita minum. Okey. Dan yang keempat, minum susu yang bercampur dengan air kencing unta tanpa tujuan perubatan, benda tu adalah haram tuan-tuan sekalian. Okey, itu yang kita bicarakan malam ni. Baik, sikit lagi, boleh tuan, sikit lagi. Saya nak ambil lebih kurang dari 5 minit boleh? Boleh nah? Sebab orang duk habaq atau orang bangi ni jenis tidur awal. Ini masalah ni, dia kata tidur awal. Kami ustaz 9.30 kami dah tidur lah kata. Jadi ustaz tak boleh lajak kata. Kalau lajak masalah lah kami. Orang perempuan bersenyum dengar tidur awal apa dia tak, balik rumah pegang telefon duk tengok TikTok, pukul 3 baru tidur. Lepas tu pagi esok gaduh nak bergaduh dengan kami ustaz kami duk gerak tak bangkit apa semua, duk buat perangai waktu subuh. Pasal apa? 3 pagi punya TikTok duk tengok. Okey, baik tuan-tuan. Hadis ni tak habis lagi. Baik. Dan apa kata dia? Kata dan unta sedekah itu ada dipelihara oleh orang yang jauh daripada Madinah itu, cukup dengan gembalanya di sana. Ada gembala di sana. Maka pergilah orang-orang itu ke sana untuk minum susu dan juga minum air kencing unta itu hingga senang dan juga sakit mereka itu hilang. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, bermula ini hadis hasan lagi sahih lagi gharib daripada ini wajah. Maknanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik tuan-tuan sekalian, dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hari ni saya cerita ni, Imam Bukhari kata apa? Ja'a nafarun min uqlin aw urainah fajta'ul Madinah. Mai kepada Nabi SAW sekumpulan orang daripada kabilah Uql dan juga Urainah. Depa ni 8 orang ni, depa mai rumah Nabi. Depa mai untuk nak masuk Islam. So depa dah masuk Islam. Fa amarahumun Nabi SAW fajta'ul Madinah. Bila depa mai, tiba-tiba depa jatuh sakit. Nabi suruh depa pergi ke Qilah Biliqah. Biliqah ni maksud apa? Nabi suruh depa pergi di kandang yang ada unta di situ. Wa in yashrabu min al-abwaliha wa albaniha. Nabi suruh depa minum susu dan juga air kencing unta itu. Fantalaqu, depa pun pergi. Falamma sahhu, bila depa dah depa dah sihat, apa jadi tuan-tuan sekalian?
sahu qatalur ra'i, depa pi bunuh orang yang membawa depa untuk nak perah susu unta tu. Ni cerita Pak Urainah ni. Depa pi bunuh. Bunuh ni dalam syarah hadis kata apa? Bunuh ni bukan bunuh macam tu. Depa seksa kawan ni. Depa korek biji mata kawan ni. Maknanya apa? Depa ni adalah orang yang jahat dan juga khianat depa ni. Depa masuk Islam, lepas tu bila dah Nabi layan depa sakit, bila sakit Nabi layan depa, bagi ubat, bagi sihat apa semua, depa pi bunuh pula, dan di waktu yang sama depa murtad, depa keluar daripada Islam. Tuan-tuan, ni cerita dia ni. Kan? Jadi dalam ni dia kata apa? Dia kata qatalur ra'i. Depa bunuh, yang kata bunuh pengembala tu. Bukan takat bunuh, wastaqun na'am. Depa pi rompak unta-unta kepunyaan Nabi, unta unta daripada Baitul Mal, itu unta sedekah tu, depa rompak semua, depa lari. Yang ni tuan-tuan cerita apa? Serupa dengan kita pi tolong anjing yang terkepit. Kan anjing dah tersepit, kita pergi tolong dia, kita buang sepit tu, dia tokak kita, dia gigit kita. Tak ni lebih daripada tu lagi. Bukan takat tu, apa perangai yang mereka buat? Yang pertama sekali, mereka pergi bunuh kawan tu. Yang kedua, mereka murtad. Yang ketiga, mereka merompak, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Kita dengar ni pun kita duk berasa macam tak apa nak sedap dengar ni. Tuan-tuan, inilah orang yang jahat, orang yang khianat. Ni cerita zaman awal Islam. Maknanya zaman tu Islam ni tak apa nak kukuh lagi. Islam tak apa nak kemah lagi. Dalam hati orang, amalan jahiliah duk bersarang dalam jiwa tu. Pasal tu depa duk buat khianat macam tu, depa tak rasa apa. Pasal apa? Pasal Islam tak apa nak kemah lagi. Tapi tuan-tuan sekalian, kita duk dengar-dengar macam ni. Rupanya kita hak lama Islam ni pun benda ni berlaku dalam masyarakat kita. Berlaku dalam masyarakat kita. Bila nak tolong orang, tuan-tuan pernah mungkin ada situasi yang macam ni. Kita bawa kereta, jalan yang tak ada orang, tiba-tiba ada satu kereta rosak. Saja kita pergi berhenti tempat tu untuk nak tolong dia. Rupa-rupanya yang kita tolong tu, dia pula samun kita. Kalau kata habuan kita tak baik, kita ada isteri, dia rogol isteri kita. Kita ada anak perempuan, dia rogol anak perempuan kita. Dengan kita dia nanti akan bunuh. Jadi tak ada tuan-tuan di Malaysia ni, Allahu Akbar, tak berani nak cakap mah benda ni. Sedangkan Islam yang kita pegang ni dah berapa ratus tahun dah tuan-tuan sekalian benda ni. Bukan takat di jalan juga, sampailah melarat sampai ke apa yang kes duk berlaku lah ni. Kes apa tuan-tuan? Kes bully di sekolah ni. Allahu Akbar, ni kes duk berlaku ni. Saya pun duk dengar juga ni. Saya tak sangka benda ni jadi dalam ruangan sekolah-sekolah agama. Duk jadi. Kes bully ni tuan-tuan, bukan kata bully biasa, tapi kita tengok cara bully tu sampai ke tahap mereka boleh buat satu plan, modus operandi. Yang modus operandi tu memang nak membunuh. Cerita ada macam tu. Tuan-tuan, zaman sekolah lu tak pernah kena bully kah? Mesti pernah kena bully, tapi tak sampai orang hak bully kita tak sampai nak bunuh kita. Saya pun dulu tuan-tuan sekalian, saya pun terlibat dengan kena bully dan juga kaki bully. Saya ni pun cerita tu terang kat tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita jumpa kawan-kawan kita. Saya jumpa dua golongan ni. Satu golongan hak saya bully tu. Jumpa depa tengok kita, depa lagu duk angkat tangan macam tu. Depa duk nganga mulut. Oi, hang jadi ustaz ha? Ustaz, dia kata kat saya. Hang pergi mana ni? Kata pergi kuliah. Oh, dia kata kalau pok-pok kuliah tu tahu kata hang ni dulu betul-betul musibat. Musibat orang Penang kata. Hang betul-betul musibat. Tak ada siapa nak dengar kuliah hang. Dia pupuh macam tu kat saya. Ni kawan hang kena bully dengan saya sekolah tu ni. Saya kata sudah. Ni cerita semua, cerita lama semua. Hang tutup buang cerita tu dah cerita apa. Lah ni aku jadi ustaz, hang hormat aku. Hak tu kawan yang kita bully. No, kawan hak bully kita no. Kita tengok dia tengok kita, dia berterkejut. Oi, Syekh, dia panggil Syekh kat kita. Syekh, hang jadi ustaz ha? Ustaz dia kata, nasib baik aku bully hang. Dia kata, ni berkat aku bully pula dah. Allahu Akbar. Ada tak ada tuan jenis macam tu? Allahu Akbar. Tuan-tuan pun dulu macam tu lah, duk bully orang lah apa semua, tiba-tiba duk jadi jiran kita kan. Tak ada apa tuan-tuan, kita bully pun duk dera-dera sikit-sikit, kena penampang ada satu dua yang tu aja. Tak ada langsung duk fikir aku hang ni aku nak bagi hang mati. Tapi hakikat hari ni tuan-tuan, pasal apa jadi macam tu di kalangan umat Islam? Allahu Akbar. Tuan-tuan, apa jadi dekat mereka ni? Maka benda tu
Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang sudah pi habaq kat Nabi. Orang kata, ya Rasulullah, puak-puak Urainah tu yang Nabi suruh pi hantar pi dekat dengan kandang Biliqah ni, dekat kandang ni, depa dah bunuh dah pengembala kita Rasulullah. Depa seksa dia, depa korek biji mata dia, lepas tu depa murtad, lepas depa murtad depa bawa lari semua yang kata unta-unta ni. Depa hirabah, depa rompak semua ni. Tuan-tuan, itu Nabi dengar macam tu, Nabi tak boleh lah. Nabi kata dalam hadis ni kata apa? Faba'atha fi atharihim fa'utiya bihim. Nabi panggil 3-4 orang sahabat-sahabat yang memang pandai duk attack orang ni. Nabi kata, hampa piligan depa lah ni. Nabi kata, wa atharihim, hampa tengok tapak depa pi kok mana, hampa pi tangkap depa, bomai mai sini. Sahabat-sahabat ni tuan-tuan, dalam syarah kata lebih kurang 20 orang. Terus tak cakap banyak, depa pegang-pegang kuda, depa ligan terus. Ni yang kata puak-puak Urainah ni. Depa ligan tuan-tuan. Faqata aidihim, depa potong jalan, depa pegang depa. Depa dapat, depa bawa balik mai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi buat kepada depa? Dalam hadis ni kata apa? Faqata aidihim, Nabi potong tangan depa. Nabi potong tangan mereka, wa arjulahum, dan juga Nabi potong kaki mereka secara bersilang. Kalau curi, potong tangan saja. Tapi kalau merompak, bukan tekak merompak, membunuh, bukan tekak bunuh, tuan-tuan, mereka keluar daripada Islam. Cerita dia ni, mereka keluar daripada Islam. Maka mereka kena apa? Mereka kena potong secara bersilang ikut hukum hudud. Mereka potong. Nabi potong tangan mereka, potong kaki mereka. Kemudian wasammila a'yunahum, dan Nabi korek mata mereka menggunakan besi yang panas. Pasal apa Nabi korek mata mereka? Pasal Nabi buat kisas. Pasal dulu hampa pergi korek mata pengembala kambing ni, pengembala unta ni, hampa korek mata dia. Pasal apa? So kisas itu dikenakan kepada mereka. Kemudian watarakahum fil harrah, Nabi tinggalkan mereka di satu batu di tengah padang pasiang. Yastaquna fala yusqaun, Nabi tinggal mereka di tengah padang pasiang, mereka tidak diberikan minum sampailah mereka mati. Tuan-tuan, kejam tak kejam apa yang Nabi buat ni? Yang dia buat tu lebih kejam daripada apa yang Nabi buat. Nabi cuma membalas balik mengikut undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Nabi buat ini adalah berdasarkan kepada 3 benda yang depa buat ni. Nombor 1, depa murtad. Murtad ni tuan-tuan dalam Islam kata apa? Man baddala dinuh faqtuluh. Siapa yang keluar daripada Islam kena bunuh. Itu murtad ikut undang-undang hudud. Dan yang kedua, mereka membunuh. Bila membunuh, kalau ikut undang-undang qisas, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, ikut undang-undang qisas kena bunuh balik. Dan yang ketiga, mereka merompak. Bukan tekak merompak, mereka curi. Bila curi, apa hukum curi tuan-tuan? Potong tangan. Kan membunuh, potong kaki apa semua ni yang kata salib, disalibkan kepada mereka. Yang ni berdasarkan kepada ayat Al-Quran surah Al-Maidah. Nabi buat ni bukan pasal Nabi. Nabi buat ni pasal apa? Pasal ini adalah undang-undang dan juga hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Maidah, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'au fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'u aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ardi dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun azim. Suratul Maidah ayat 33. Apa maksud dia? Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta membuat kerosakan di bumi. Maksud dia mereka buat kerosakan tak tuan-tuan? Mereka buat kerosakan. Mereka bunuh, mereka murtad, mereka seksa, mereka rompak. Cerita dia, maknanya mereka buat kerosakan. Apa yang jadi kepada mereka? Apa balasan kepada mereka? Tuhan kata apa? Mereka kena bunuh balik. Mereka disalib, mereka dipotong tangan dan kaki secara bersilang, dan yang terakhir mereka dibuang daripada negeri. Sebab apa? Dzalika lahum khizyun fid dunya. Itulah yang dikatakan penghinaan kepada mereka atas dunia. Walahum fil akhirati adzabun azim. Akhirat nanti azab yang pedih menanti mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah materi yang kita bahaskan pada malam ni, okey? Kita nak berhenti dah. Boleh tak boleh? Macam tak apa nak boleh pula ni. Tak apa, berhenti dah tuan-tuan. Saya pun tuan-tuan pun tak larat dah. Tuan-tuan tu boleh tapi belah pada aku belakang je. Boleh belah. Baik. Lepas ni
kita akan masuk satu tajuk pula. Yang ni tajuk ringan, memang tajuk ringan. Tuan-tuan mai duk tak ada telinga saja nak nganga apa semua ni, mudah ya tajuk ni. Tajuk apa? Bab ma jaa fil wudu'i qabla at-ta'am wa ba'dah, iaitu bab yang menyatakan hadis yang membicarakan basuh tangan sebelum makan dan basuh tangan selepas daripada makan. Mudah tak mudah tuan sekalian? Allahu akbar, duk buat selalu dah Ustaz. Benda ni takkan nak baca juga. InsyaAllah kita akan baca. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ada orang yang sebelum makan tak basuh tangan, ada ya. Ada orang yang lepas makan pun tak basuh tangan, ada ya. Cerita dia macam tu. Dia duk kira bagi syok bau kepala kambing tu. Dia bau sambil duk lena pegang kepala kambing. Jadi bila lena bau kepala kambing tu, Allahu akbar, dia tak tahu kata tikus duk tunggu. Dia tak tahu Allah. Dan benda ni pun pernah jadi kat saya masa di Mesir dulu. Dia kira nak cerita tuan. Dia kira nak cerita juga. Tuan-tuan dah boring dah dengar saya cerita ni. Dia kata bila nak berhenti ni, aku dah kaki kiri kaki kanan aku pun tak tahu yang mana satu dah ni. Lengoh teruk dah. Hang duk kira duk lajar nak sembang lagi kata. Okey, baik, kalau macam tu saya berhenti dekat tu. Insya-Allah bulan depan umur panjang kita akan berjumpa lagi, kita akan cerita bab tu. Dalam hadis dia kata al-wudu. Ada orang pegang kata apa? Rupanya ambil semayang dulu sebelum nak makan, selepas daripada makan pergi ambil semayang sekali lagi. Sebab Nabi guna perkataan al-wudu. Wudu ni bermakna apa? Bermakna al-ghusl, iaitu cuci, basuh. Kan? Basuh tangan pun digunakan wudu, ambil wudu, basuh anggota badan pun digunakan wudu juga. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, dan kita akan berjumpa lagi insyaAllah. Baik, kita berhenti dekat tu. Terima kasih banyak di atas perhatian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.